Nama aku Haris, kerja shift malam. Malam itu aku balik lewat sedikit, 1.37 pagi. Aku ingat sebab jam digital di motor aku baru saja bertukar. Lorong Gigi 3 sebenarnya tak jauh dari rumah, tapi orang kampung lama selalu berpesan, kalau kau lalu lorong tu, jangan berhenti, jangan toleh, jangan pandang cermin. Aku anggap itu semua cuma cerita orang dulu-dulu untuk takutkan budak. Tapi malam ni aku rasa lain macam. Masa aku masuk lorong itu, aku perasan sesuatu. Tak ada serangga langsung, tak ada bunyi cengkerik, tak ada bunyi angin. Sunyi, macam tempat itu ditarik keluar dari dunia. Lampu motor aku mula berkelip-kelip, tapi bukan berkelip biasa. Setiap kali lampu padam sekejap, macam ada bayang berdiri di hujung jalan. Bila lampu hidup, bayang itu hilang. Aku mula rasa bulu roma naik. Masa aku tengah ride perlahan, aku nampak cermin sisi kanan aku perlahan-lahan berwak dari dalam. Macam ada orang berhembus nafas dari belakang. Aku tepuk cermin tu, tak hilang. Aku cuba enough sebab kalau fikir sangat nanti, makin seram. Tapi tiba-tiba, cermin itu berembun bentuk tapak tangan kecil. Anak kecil? Tapi siapa? Aku cuba pulas throttle bagi laju, tapi motor aku macam berat. Macam ada orang sedang duduk di belakang aku. Dalam 20 saat kemudian, sampai pada secaban 3 yang bagi nama lorong itu. Tapi malam itu lain. Biasanya ada satu laluan kecil yang ditutup dengan batu. Tapi malam itu, ketiga-tiga laluan terbuka luas. Dan semuanya nampak sama. Pokok sama, kabut sama, tak ada tanda arah. Aku pilih laluan tengah. Tak sampai 50 meter, aku perasan pokok besar di sebelah kanan ada akar berbentuk macam muka manusia. Aku bawa lagi ke depan. Tiba-tiba aku cuba jumpa pokok yang sama sekali lagi. Mustahil aku dah pusing balik sebab aku bergerak lurus. Aku cuba tengok GPS, phone aku gelap. Bukan bateri habis, tapi black screen, macam dimatikan oleh seseorang. Angin tiba-tiba mati. Lorong jadi senyap macam dalam vacuum. Dalam senyap itu, aku dengar suara perlahan, kau patut ikut jalan kanan tadi. Aku terkejut sampai hampir terjatuh. Tapi, aku tahan handle kuat-kuat. Aku cuba pusing perlahan belakang, tapi leher aku terasa berat. Macam ada tangan kecil tekan dari belakang. Aku teruskan jalan walaupun jantung dah berdegup kuat. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Rumah kau tak kosong. Aku terus menggigil. Suara itu bukan suara perempuan tua, bukan suara budak. Suara itu macam gabungan banyak suara dalam satu. Di tengah lorong, motor aku tiba-tiba berhenti sendiri. Bukan mati enjin, seolah-olah ditarik. Cermin kiri mula bergetar sampai pecah. Kepingan kaca jatuh tetapi tak menyentuh aku. Macam ada sesuatu yang halang. Lampu motor pun berkelip lagi. Dalam kelipan itu, aku nampak satu bayang kecil berdiri di tengah jalan. Badan kecil, kepala tunduk, rambut panjang tutup muka. Setiap kali lampu padam, bayang itu bergerak semakin dekat. Aku tak dapat melihat, aku tak dapat nafas dan tak boleh menjerit. Tanpa fikir panjang, aku pusing motor dengan kasar dan pulas throttle dengan maksimum. Tapi aku rasa ada benda tarik jaket aku dari belakang. Aku tunggu saat jaket aku diretap, tapi dalam sekelip mata, aku keluar dari lorong itu dan terus sampai ke jalan besar. Bunyi serangga kembali. Lampu jalan terang, motor aku tiba-tiba kembali ringan. Aku berhenti dekat kedai 24 jam. Aku turun motor, lutut getar. Masa aku nak buka jaket, aku nampak 5 kesan tapak tangan kecil penuh tanah di belakang jaket aku. Dan kesan itu masih lembab. Esoknya aku cerita pada pakcik jiran aku. Dia terdiam lama. Lepas itu dia cakap, Haris, kau tahu tak lorong tu dah ditutup kerajaan sejak 12 tahun lepas. Ada kes budak hilang. Tak pernah jumpa. Dan laluan tu tak sepatutnya wujud lagi. Aku bawa dia ke lokasi yang aku lalu semalam. Yang aku jumpa hanyalah semak tebal dan tanah tinggi. Tak ada lorong, tak ada cabang 3, tak ada laluan langsung untuk motor. Tapi bila aku buka phone, ada satu WhatsApp masuk tanpa nombor kosong. Cuma lokasi lorong Gigi 3, 1.45 pagi esok.